Okey, ni jenis salur darah. Ada 3, vena, capillary, artery. Dari segi struktur, vena dia ada dinding yang nipis, berotot dan elastik. Dia sikit je otot dia, lepas tu dia ada injap dan saiz lumen yang besar. Capillary paling nipis dinding dia dan setebal 1 sel je, tak ada injap, saiz lumen paling kecil. Arteri pula dinding dia yang tebal, berotot dan banyak tisu untuk menahan tekanan darah yang tinggi, tak ada injap dan saiz lumen yang kecil. Fungsi vena untuk angkut darah tersedia oksigen, capillary untuk membenarkan pertukaran gas, makanan dan bahan kumuh, untuk arteri pula untuk angkut darah beroksigen. Kalau peredaran darah vena, dia mengalirkan darah yang perlahan pada tekanan darah yang rendah, lepas tu tak ada denyutan nadi. Capillary dia pula pengaliran darah perlahan pada tekanan darah yang menurun pun tak ada denyutan nadi. Kalau arteri pengaliran darah yang cepat pada tekanan darah yang tinggi, denyutan nadi dia dikesan.